usaha meningkatkan bilangan rakyat miliki ijazah Doktor Falsafah PhD perlu dijadikan agenda utama semua pihak termasuk parti politik dan NGO. Hasrat itu dititahkan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pada sesi khas Convocation ke-25 Universiti Utara Malaysia UUM. Yang di-Pertuan Agong mahu melihat lebih ramai rakyat di negara ini memiliki PhD. Menurut statistik Kementerian Pengajian Tinggi, kini terdapat 7,800 lulusan PhD di IPTA dan IPTS di samping 20,000 lagi lulusan sarjana. Pada sesi itu, 16 graduan cemerlang menerima anugerah masing-masing, termasuk anugerah pingat emas Chancellor, anugerah pelajaran diraja dan anugerah pingat emas timbalan Naib Chancellor. Antaranya ialah Pengerusi Eksekutif MK Land Tan Sri Mustafa Kamal Abu Bakar. Penerima lain ialah Wan Nur Sazana Wan Muhammad Azmi dan Chan Mangkit yang menerima anugerah pelajaran diraja, dan Muhammad Khairi Ismail menerima hadiah buku alumni cemerlang. Saya ada cita-cita akan menyambung ke peringkat yang lebih tinggi sebelum usia saya 28 tahun, insyaAllah. Ya, saya rasa peluang ini memang jarang sekali lah sebab Agong kami pada tahun ini pun memang merupakan kali kedua menjadi Agong Malaysia, dan memang bertuah lah saya rasa untuk mendapat anugerah ini daripada yang kita Agong. Kehidupan universiti ini agak padat masanya dan juga keupayaan saya itu batasi pergerakan saya, tapi bagi saya semua tu boleh diatasi. Macam contohnya kekurangan yang saya lihat pada diri saya ni sebagai satu cabaran atau